Oi, perkataan tu pun kalau dengar jadi migrain. Siapa ada masalah migrain? Saya ada masalah migrain. Sejak umur saya rasa masuk 40 lebih ataupun hujung-hujung 30-an. Saya baru mula melalui fasa ujian migrain ni. Dia bukannya biasa-biasa. Dia bermula dengan mata tu berpinar, lepas tu kita nampak macam berair, macam berpusing. Lepas tu dia stop sekejap dalam 1-2 minit, hilang, mata berpinar, lepas tu dia serang sebelah kiri. Saya biasa sebelah kiri. Dia serang sebelah kiri dan bukannya sikit-sikit. Kita rasa macam nak hempuk kepala dekat dinding, kita rasa macam memang tak boleh buat apa. Lepas tu kita akan efek dia, lepas tu muntah, lepas tu cirit kadang-kadang, dan maksudnya kalau dah datang migrain tu tak boleh buat apa. Tapi Alhamdulillah sebab saya dah makan olive guard ni, olive guard kita ni, Raudia ni, lebih kurang dalam 3 bulan lebih. Bila saya datang ujian migrain, tak sekuat dulu dan saya boleh teruskan. Saya boleh terus ceramah, saya boleh terus tanpa saya perlu ambil painkiller. Saya harap sangat tuan-puan melalui pengalaman seperti saya yang semakin sihat dan semakin kurang sakit kepala. Terima kasih. Selamat mencuba.